Ustaz, salah ke saya nak keluar rumah? Seorang suami. Seorang suami. Suami kalau nak keluar rumah, keluar je. Itu sepatutnya. Saya nak keluar dengan kawan, saya nak pergi ni. Kadang saya kerja lewat malam, salah ke Ustaz? Tak salah. Kan? Tapi, nak menghormati isteri dan orang kata apa, nak menghargai isteri. Kena bagi tahulah nak pergi mana-mana supaya dia tak risau. Saya pandailah jaga diri saya, Ustaz. Kadang duit pun saya tinggal. Tinggal kat rumah? Ya. Habis ke tak kat rumah? Habislah selalu. Biasalah tu. Duit Ustaz pun habis juga kat rumah. Saya nak bebas juga. Kadang saya kerja keras, Ustaz. Ustaz tahu saya kerja keras. Kerja melibatkan apa? Construction ke? Bukan. Saya bekerja tu... Kilang besi? Bukan kerja keras macam tu, Ustaz. Pasal? Saya kerja lebih masa, Ustaz. Oh, overtime. Overtime semua. Kerja kuat namanya, bukan kerja keras. Oh, iya ke? Keras tu macam besi. Ustaz ingat besi tadi. Kilang besi ke apa? Bukan. Saya kerja office je. Kadang saya nak pergi meeting, saya nak outstation. Jadi masalah lah, Ustaz. Perkahwinan. Kenapa dengan perkahwinan? Maknanya isteri kamu marah lah. Dia macam ni, Ustaz, cerita dia, Ustaz. Duit dah bagi. Duit dah bagi. Rumah dah bagi. Rumah dah bagi. Makan, minum, pakai semua cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Semua cukup. Apa yang kurang? Kenapa isteri saya macam... Dia macam tak happy, Ustaz. Kamu ada fikir mental seorang isteri tak? Mental? Bukan sebab nafkah zahir ke batin. Bukan. Itu Alhamdulillah. Ustaz tengok muka kamu, Ustaz rasa macam kagum lah. Muka macam ni boleh selesaikan semua. Alhamdulillah. Mental apa, Ustaz? Kadang-kadang isteri ni dia burn out. Dia penat jaga anak. Dia penat dengan jaga suami. Penat rehat lah, Ustaz. Solusi Itu dia. fizikal. Tengok, kamu sendiri pun tidak boleh fikir. Habis tu apa? Apa ubat dia, Ustaz? Ada ubat ke apa Dia ke? solusi adalah kalau mental yang penat, jadi mental yang kena disihatkan. Mental Dengan input-input ilmu, dengan pemahaman baru. Saya ada je bagi dia ilmu, nasihat ke apa kan. Saya akan kata, awak tu isteri, awak nak pahala tak? Oh, senangnya. Dah jadi ladang pahala dah. Ya. Kalau cakap macam tu lagilah dia macam tidak berdaya, rasa tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu Ustaz cadangkan dekat ramai klien-klien Ustaz. Belanja isteri buku. Ada buku daripada Kurlat. Okey. Dalam ni Ustaz main buka je. Kita tidak perlukan suami yang soleh untuk jadi isteri solehah. Terkejut saya. Saya ingat tak perlukan saya dah. Ustaz letak koma kat situ. Kalau Ustaz baca yang tak koma lah. Kita tidak perlukan suami yang soleh untuk jadi isteri solehah. Faham ke? Jadikan solehah itu sebagai tujuan hidup walaupun tanpa suami yang soleh. Tanpa suami yang soleh. Itu contoh Ustaz. Ustaz bila mengajar ni Ustaz, tangan Ustaz bergerak sendiri. Faham. Tapi kata-kata ni Ustaz, dia meresapkan dalam jiwa lah, Ustaz. Kamu pun kenalah bantu isteri kamu bab-bab kesihatan mental, bab-bab emosi dia. Saya tak pernah tahu selama ni, Ustaz. Yelah. Tengok muka pun Ustaz tahulah yang kamu tu tak pernah tahu. Dan kamu tak suka ambil tahu. Ustaz. Jadi, tak susah. Kamu just hadiahkan je dekat isteri kamu. Kurlat. Istimewa untuk ibu terus kuat. Terima kasih banyak, Ustaz. Nanti saya jumpa Ustaz lagi, InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Itu rendah lampu Ustaz. Dah terkantuk saya. Macam ni, sebab kadang-kadang klien Ustaz datang tu, muka dia tak percaya. Jadi Ustaz kena letak lampu betul-betul depan muka dia. Especially macam kamu lah. Ustaz ni